Doktor, kenapa wanita yang lebih ramai kena SLE ni? Hai guys, hari ni saya nak sahut cabaran Hakim dan doktor untuk jawab soalan saya berkaitan dengan SLE. Jom. Okey doktor, soalan pertama. Kenapa SLE ni boleh senyap-senyap rosakkan organ kita walaupun kita rasa macam okey? Menurut perubatan moden, SLE ada silent inflammation, keradangan yang berlaku dalam diam. Walaupun anda rasa sihat, antibodi macam ANA dan anti-dsDNA tengah serang buah pinggang, jantung, otak atau kulit tanpa bagi tanda yang jelas. Menurut kanun perubatan Ibn Sina, bila mizaj atau keseimbangan dalam jasad dah lama tak stabil, toksin mula berkumpul dalam darah. Organ mula perlahan-lahan lemah walaupun kita tak rasa apa-apa sebab prosesnya senyap. Doktor, kenapa SLE ni boleh muncul tiba-tiba walaupun bukan penyakit keturunan? Baik, menurut perubatan moden, SLE banyak dipengaruhi oleh faktor luar seperti stres, jangkitan, hormon dan pencemaran dia. Ia boleh aktifkan jin yang sebelum ini senyap atau tidur. SLE tidak semestinya dari faktor genetik atau keturunan keluarga. Menurut kanun perubatan Ibn Sina, tidur tak teratur, emosi serabut dan peningkatan toksin dalam badan boleh ubah mizaj. Bila daya tahan lemah, penyakit muncul walaupun tiada faktor genetik atau keturunan keluarga. Doktor, kenapa wanita yang lebih ramai kena SLE ni? Menurut perubatan moden, hormon estrogen aktifkan sel B. Sebab itu wanita lebih banyak hasilkan autoantibody. Menurut kanun perubatan Ibn Sina, mizaj wanita lebih lembap dan sejuk. Sebab itu mereka lebih sensitif kepada hormon dan emosi. Bila tak seimbang, risiko autoimun meningkat. Okey, dah tamat dah 60 saat bersama Hakim dengan doktor hari ni. Korang nampak tak ramai-ramai pesakit kita? Siapa nak tahu apa diorang buat? Klik link di bio. Bangkitkan nikmat hidupmu.